dan Mamat. Hari ini kita berada di Taman Tasik, Pasir Gudang. Dah lama kita tak ke sini. So hari ini kita akan berjoging, berjalan-jalan di Tasik ni. Kita pernah pergi sini malam-malam, cantik. Dia punya lampu-lampu semua. Kita dah sampai di Keluang. Keluang. Kepala kereta api. Laman untuk PBT, Batu Pahat. Batu Pahat. So, Batu Pahat pun hiking city Ada tempat hiking Batu Pahat. Oh ni apa, Bukit Beroga boy. Bukit Beroga pula. Ada tempat apa hiking Batu Pahat? Sekarang kita berada di stesen KTM Segamat. Ada ETS kat sini. MDKT, Majlis Daerah Kota Tinggi. Kota Kara. Tak tahu apa maksud dia. Keluang. So ini Keluang. Majlis Daerah Sempang Renggam. So yang ni Mersing. Ada papan pembenihan ikan kelah Pulau Mawar. So yang ni tu hari kita dah pernah pergi kat Mersing sini untuk tengok ekor pelancongan dia. Nampak? Kalau korang datang sini dah boleh tahu dah. Dekat Mersing ada apa yang best. Ada gerbang Pulau Mawar, boleh tengok Milky Way, Gunung Arung. Ini laluan, ada beberapa tempat permainan dekat dalam taman permainan ni. Kanak-kanak riang. Selepas kawasan-kawasan mock-up untuk Majlis Daerah, Majlis Perbandaran, so kita akan melalui laluan di sekeliling Tasik. Ini laluan untuk jogging lah. Normally orang akan jogging memusing, mengelilingi Tasik. Kita dah separuh bulatan daripada keseluruhan Tasik ni. So kita dah cover separuh, ada lagi separuh. Pasaraya yang baru dibuka, Pasaraya NSK, betul-betul di hadapan Tasik. Tasik Layan
layang-layang ni luas. So dengan hanya berjalan-jalan je pun dah boleh berpeluh. Apatah lagi kalau berjogging kan. Oh, ada 2 lane lah. Dah macam highway ni, ada 2 lane. Kapal terbang yang nak landing di Changi Airport akan melalui ruang udara Pasir Gudang ni. So ni banyak flight landing ni. Oh, okey. Baru aku faham. Satu lagi lane basikal, satu lagi lane untuk jogging. So 2 lane aku ingatkan 2 way macam highway. Dia punya satu basikal, satu lagi untuk jogging. Ikut peraturan. Oh, kita yang tak ikut peraturan ni sebab kita sekarang sedang berjogging, sedang berjalan-jalan, tapi kita berada di laluan basikal. Ada 2 laluan ni. Ni kalau nak shortcut. Yang ni kalau nak tambah lagi, boleh ikut lagi besar lagi. Tu ada tasik kecil lagi kat sini. Panel asam pedas. Tu ada lagi bangunan jambatan landscape, tak nampak. So di sini bukan kawasan untuk berkayak, memancing dan berenang. So masa hujan lebat, ini adalah takungan air semasa hujan lebat dah tasik ni. So dilarang buat aktiviti yang disebutkan tadi. So nama tasik ni Tasik Teratai. Dia tadi yang aku cakap tadi tu, yang kolam takungan, tak boleh buat aktiviti. So bahagian ni laluan dia sedikit mendaki. So kalau nak jogging tu bagus sprint kat sini lah. So tempat tu nama dia Laman Eco Glamping. Bermaksud kat area-area tepi bukit tu boleh buat glamping, macam kemah gitu. So tempat ni nama dia Laman Diraja. Macam kau tengok tu, ada gambar yang di Pertuan Agong dan juga Stan Johor lah. Old days, I used to think I'm the problem, that I was way too sensitive, reacting way too much, until I realized we were different. Dekat bahagian pentas tu ada aktiviti senam aerobik triggers, scaring us to death. Oh, someday we will collide someplace where we can hide our space. Forget the world outside, just for a while, some way we will be fine. So hari ni kita berjaya membuktikan yang tasik layang-layang ni cukup luas. Hanya sekadar berjalan je pun dah boleh berpeluh. So kita memang sengaja tak nak berjogging sebab kita nak buktikan sekadar berjalan ni pun dah boleh berpeluh dekat tasik ni. Jalan-jalan pun dah okey. Just you and I, always. I will wait for us to collide. I'll wait. I'll wait. Old days, I used to blame me for crying, till I realized that I need you, dear me. Okay. But that's all days. Now that we see each other, can we slow Okey, down? alhamdulillah. Kita dah bersenam dan dah bersarapan pagi. So pulang ke rumah. Download Quran tulisan tangan dan produk digital lain secara percuma. Hanya scan QR code di skrin sekarang. Dan kalau anda terdetik untuk letakkan sedikit harga pada setiap produk, kami amat menghargainya sebagai semangat untuk kami terus berkongsi. Kalau rasa bermanfaat, sudi-sudikan subscribe dan beri sokongan kepada channel kami. Terima kasih. Okey geng, kita akan ke Lotus Ecotropik. Dekat situ ada festival makanan. Ada
gerai-gerai untuk makanan-makanan yang viral sekarang ni lah. So ramai influencer apa semua yang ada berniaga kat situ. So hari ni kita akan survey. Okey, sekarang kita dah sampai di Lotus. So nampak meriah, ramai orang ni. Sekejap lagi kita akan masuk satu persatu lah, tinjau. So nama dia Fantasia Food Fest Ecotropik. When we were young and free, like queens upon a thrones. Never surrender, we're having too much fun. Could feel it in my bones. I was never alone. Main pasir kat sini. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita berada di Ecotropik, Lotus Ecotropik Kota Masai, dalam event Fantasia Fest, Food Fest. Kita berada di sini selama 5 hari. Kita bawakan satu untuk permainan kanak-kanak, abah-abah pun sama pun boleh. Quarry Adventure. Quarry Adventure ni lah permainan excavator, lori, JCB dan lain-lain lah yang nampak dekat sini lah. Kita berada di sini selama 5 hari lah. Ni permainan memang orang dulu-dulu pun tak ada. Tahun 90, tahun 2000 memang tak ada lah. Jadi kita bawa kat sini dan setiap event yang kita akan pergi kita akan bawa lah. Okey, sekian, terima kasih. So kita ada bubble Syuib dan Mamat. So dekat sini pun ada talapia penyet telip. Hanging on the beach, cause you're tired. Yang ni donat susu berayak. Beratur orang. Sampai belakang ni lah geng, beratur. Telefon. Ada nombor telefon. Boleh. Minggu depan kita akan ke Segamat. Lepas tu ke Simpang Renggam. Betul lah. Mana ada fest ni lah. Minggu depan tak. Minggu depan kita ada local foodie. Kita tak ikut satu ni. EO. Kita akan tengok mana pot yang sedap-sedap kita akan masuk lah. Kalau biasa jual kan IG. IG ke TikTok ke? TikTok pun ada. Kalau nak post boleh. Follow TikTok kita, DM lah. Dekat sini ada. Ada nombor telefon ada. Ni by via ni TikTok kita. Ni nombor telefon. Betul. Type dia by via akan keluar. Apa kan tu? Kissing while we're painting hearts down in the sand. The sand, yeah. Can you remember when we were young and free, like queens upon. Ada Miss Crab, ada pandan, ada mangga, ada leci, honeydew, coklat, longan, strawberry, Miss Fruit. Yang biasa paling Yang paling best seller kita bang ada mangga, pandan, longan bang. ni produk sendiri bang Ya betul bang. Never surrender, we're having too much fun. Could feel it in my bones. I was never Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Apogado Segamat. Sekarang di Pasir Gudang sebelah Lotus. Betul-betul berhampiran sebelah Lotus.
hijau. Dumpling nombor 1, ayam dan cendawan, daging dan bawang. King crab. Yang 95 ni. Kalau kata yang snow crab ni dia berat 500 gram. Rasa dia manis-manis masin lah. Manis-manis masin, Lemak-lemak manis. lemak-lemak manis. Itu rasa isi dia lah, original isi dia rasa. Dia cuma kukus je bang. Kukus. Kukus je lah, maknanya tak perlu nak masak. Tak ada. Yang ni dah siap masak, dah siap kukus, balik buka guna gunting terus makan. Gunting di sini Dia punya kulit-kulit tu lah. Okey, korang nak dapatkan tahu homemade, tahu fufa homemade, tahu sumbat homemade, boleh datang dekat gerai depan Cheese Tart Buncit. Hujung sekali kita kat sini. So boleh juga untuk majlis kahwin, birthday party. Burger bakar. Semua tanpa burger. Burger adalah kawan baik ketika lapar. Nasi biryani, mandi. Cheese tart menarik sungguh. Cari dekat mana? TikTok ke? Ha? Kita ada Popia Big Mac daging. Okey, hujan sudah mula turun. So mari kita beredar, tapi nampaknya pelanggan pengunjung sedang berpusu-pusu. Sekarang dah pukul 4. Pengunjung dah mula berpusu-pusu disebabkan keadaan dah agak redup. Tapi nampaknya hujan dah mula turun.